Sonic.exe, mana yang mempunyai lebih banyak nyawa? Kita akan adakan perlumbaan dengan semua Sonic.exe untuk lihat siapa yang paling banyak nyawa. Dan akhirnya, dia perlu berdepan dengan Hypersonic. Akan ada Sonic.exe, Lord X, Black Sun Sonic, Sonic.exe dan ramai lagi. Selain watak-watak rahsia, siapa yang akan mempunyai lebih banyak nyawa? Untuk mengetahuinya, jangan lupa tekan like, langgan saluran dan aktifkan loceng supaya kamu pun boleh ada nyawa sebanyak Sonic.exe. Jom kita mulakan. Selamat datang ke saluran Leon Hikaru. Jangan lupa tekan like, tinggalkan komen dan juga langgan saluran ini. Ikuti saya di media sosial, tautan ada di dalam deskripsi. Dan aktifkan loceng kecil itu dengan satu butang sahaja. Sekarang, bersedialah kerana persembahan akan dimulai. Tonton video ini sampai habis jika anda suka lagu ini. Baiklah kawan-kawan. Bersiaplah untuk sebuah video yang sangat epik. Kerana setiap Sonic.exe akan berhadapan dengan litar kehidupan. Dan jangan ke mana-mana kerana tidak lama lagi kita akan dedahkan watak-watak rahsia. Litar ini memang agak menakutkan dan memberi rasa tidak selesa. Siapa antara mereka yang akan berjaya bertahan? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, iaitu dengan mencubanya. Ya kawan-kawan, dengan mencubanya. Jadi, sekarang giliran Baby Sonic. Titik Exe. Mungkin dia titik Exe dan apa saja yang kamu mahu. Tapi bagi saya, dia sangat comel. Dalam kiraan 3, 2, 1, mula. Baik. Perangkap pertama, dia berjaya elak dengan baik. Walaupun sekarang api itu sedang memberi kesan kepadanya dan dia sedang merasa sangat sakit. Mari, di situ dia. Baik. Dia buat dengan hebat dan sampai ke air. Dan kita lihat, dia tak tahu berenang. Tapi dia cuba. Dan nampaknya dia akan berjaya. Hati-hati. Ya? Tapi awas, dia tak boleh keluar dari kaktus dan ia sedang mencederakannya dengan teruk. Ayuh, Baby Sonic. Titik X, buat sesuatu. Cuba pecahkan mereka. Tapi di situ, dia terperangkap. Di situ kita ada Baby Sonic. Titik X, tahap kaktus. Tak buruk untuk permulaan, dia sudah pergi jauh. Dan sekarang, hati-hati, Sonic.exe dewasa akan datang. Jadi, Sonic.exe, adakah kau bersedia untuk berikan segalanya? Dalam 3, 2, 1... Mari kita mulakan. Baiklah. Dia mengelak perangkap dan terus menuju ke api yang membakar dan menyakitinya. Tapi dia berjaya keluar daripadanya ke dalam air. Itulah dia. Dan juga kaktus. Baik. Dia boleh keluar dari situ dan memecahkannya secara strategik. Itulah yang sedang dilakukan. Bagus. Kerja Sonic X. Dan sekarang ke sawang labah-labah. Sangat bagus. Dia agak tersekat tapi masih boleh bergerak ke hadapan. Sekarang masa untuk lihat apa yang boleh dilakukan oleh creepypasta kegemaran kita. Ayuh Sonic X, teruskan. Tidak, asid itu. Hati-hati dengan asid itu sebab dia sedang mencuba. Ayuh kawan, itulah dia. Dan dia tak lepas asid itu. Itulah Sonic.exe setakat ini di tempat pertama dalam peringkat asid yang paling banyak nyawa. Walaupun sekarang kita bersama Sonic.exe yang asal dan gelap, antara yang terawal wujud. Itulah dia, creepypasta kita. Dalam 3, 2, 1, mari kita mulakan. Baiklah. Dia adalah entiti maha kuasa. Rujukan, konsisten, hebat, jelas. Dan dia melepasi api, perangkap, air, semuanya dilakukan dengan hebat. Dan juga kaktus. Bagus. Bagilah. Nampaknya dia mempunyai banyak nyawa. Mari kita lihat sama ada dia boleh berdepan dengan asid maha kuasa. Itu dia Sonic.exe dan ayuh. Ia menyusahkan dia. Tapi dia berjaya. Namun, anak panah akhirnya menghabiskannya. Itulah dia Sonic.exe asal yang setakat ini mempunyai nyawa paling banyak. Dan sekarang kawan-kawan, bersiap sedia kerana giliran Lord X, salah satu yang paling baru. Jadi Lord X, ayuh, apa yang boleh kamu lakukan? Dalam kiraan 3, 2, 1, mulakan. Baiklah, nampaknya ada banyak perangkap, tapi dia mengelaknya dengan cukup baik. Dia terus maju dan air langsung tidak memberi kesan kepadanya. Hati-hati kerana di kawasan kaktus, dia kehilangan sedikit nyawa, tapi dia akan memecahkannya juga. Keadaan jadi sedikit sukar, tapi dia berjaya dan dapat melarikan diri. Ayuh Lord X, ayuh. Bolehkah kau mengatasi asid yang maha hebat itu? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ayuh Lord X, kau lawan Contrailazo. Itu dia bertahan, dia tahan, dia selamat. Wow, dia berjaya. Tapi sekarang ada anak panah. Hati-hati. Nampaknya dia boleh mengelak beberapa, tapi dia tetap terkena. Ayuh Lord X, keluar dari situ. Kau boleh. Ya. Tidak. Itu dia, Lord X yang berada di tempat pertama, setaraf dengan Sonic X asal. Hati-hati. Baiklah kawan-kawan, anda semua suka video ini kan? Jadi bersedialah.
kerana sekarang masanya. Bersedialah. Untuk membuka watak rahsia pertama, jadi cepat. Mulai sekarang, anda hanya ada 20 saat untuk tekan suka, langgan saluran ini dan aktifkan loceng untuk membuka watak-watak rahsia. Selain itu, jika anda tulis di ruangan komen perkataan sonic.exe, anda akan dapat nyawa sebanyak dia. Jadi, kalau saya jadi anda, saya akan cepat-cepat kerana masa kita hampir habis. Baiklah, geng. Bendos, anda semua memang berkelakuan dengan baik. Jadi sekarang, masa untuk melepaskan watak rahsia pertama. Dalam 3, 2, 1 dan inilah dia. Shin Sonic Tips. Terkutuk. Memang raksasa betul makhluk ni. Dan di sebelah satu lagi, kita ada satu lagi watak rahsia yang kita tak akan buka sampai akhir video. Jadi tunggu sampai habis untuk tengok. Jadi kawan-kawan, sekarang giliran salah satu Sonic.exe yang paling baru, Sonic X. Sonic.exe yang ada cangkuk di tangan dan hanya ada satu mata. Jom kita tengok. Jom tengok apa yang dia boleh buat. Dalam 3, 2, 1. Lari! Baik. Dia mengelak dengan sangat baik dan mula terbakar. Tapi berjaya keluar dengan sempurna ke arah air. Tengok kaktus tu, dia berpaut dengan hebat guna cangkuk dia, ya Allah. Dan sekarang, dia dah sampai ke jaring laba-laba. Jom tengok macam mana dia hadapi semua asid yang datang ke arahnya. Itulah Sonic cangkuk kita berdepan dengan asid yang memang menyakitkan dia. Mari kita lihat sama ada dia berjaya mengatasinya. Dan tidak, dia tak berjaya. Itulah dia, setaraf dengan Sonic.exe dari filem itu. Dia memang hebat dan telah buktikan dia ada banyak nyawa. Dan sekarang, beri perhatian kerana giliran Chainsaw Sonic pula. Makhluk iblis bermotor saw ini. Dia aktifkan semua kuasanya dan terus mara. Baiklah. Dia memang luar biasa. Api itu memberi kesan padanya. Tapi, dia dah aktifkan gergaji rantainya ke tahap maksimum. Mari kita lihat, dia hancurkan semua kaktus itu. Dan nampaknya, dia akan hadapi cabaran seterusnya. Sekarang, tiba giliran asid. Adakah dia akan berjaya melepasi halangan ini? Teruskan Chainsaw Sonic, cuba melepasi asid yang sangat berbahaya itu. Dan dia berjaya. Sekarang, mari kita lihat dengan perangkap anak panah. Dia memotong semua anak panah dengan gergaji rantainya. Dan dia berjaya melepasi. Tapi, dia jatuh terus ke dalam lava dan di situ, dia tak boleh buat apa-apa. Jadi, Chainsaw Sonic, itulah dia. Buat masa ini, di tempat pertama, lelaki dengan nyawa paling banyak antara semua. Dan sekarang, hati-hati. Hati-hati, sebab giliran Shin Sonic.exe pula. Jadi, di situ, kita ada raksasa yang mengerikan ini yang akan menyerang habis-habisan dalam 3, 2, 1, mula. Baik. Dia elak perangkap dengan baik dan menuju ke api. Api tu kena dia, tapi tak teruk sangat. Tengok pada kaktus, dia lepas dan dia lepas dengan sangat baik. Jaring laba-laba tu cuma perlahan dia. Dan sekarang, dia terus ke asid. Asid tu kena dia, tapi kurang terjejas. Ini memang berjalan dengan sangat baik untuk dia. Tengok perangkap anak panah yang tembak dia. Memang sakitkan dia, tapi tak cukup kuat. Mari kita tengok macam mana dia sekarang dalam lava. Lava tu memang bagi kesan kuat pada dia, kita tengok. Nampaknya dia berjaya lepasi juga. Baiklah. Dia memang hebat. Tapi kat bawah ni, perangkap-perangkap tu musnahkan dia. Gabungan ni memang tengah musnahkan dia. Nampaknya dia tak boleh lawan Hypersonic. Tidak. Perangkap-perangkap tu tak henti-henti pukul dia. Dia cuba nak keluar, tapi tak berjaya. Itu dia, Shin Sonic.exe. Setakat ni dia yang paling banyak nyawa, tapi belum lagi berdepan dengan si raksasa tu. Dan sekarang, hati-hati. Kita beralih dari Shin Sonic.exe ke Sonic Seeter.exe, Mamita. Jadi, itu dia raksasa air. Dalam 3, 2, 1. Mula. Baik. Elak dengan hebat. Dan api langsung tak beri kesan padanya. Sudah tentu, dia makhluk air. Dan di dalam air, dia memang hebat. Tapi, nampaknya di kawasan kaktus, dia terkena sedikit. Tapi tak cukup kuat. Raksasa ini memang sangat berbahaya. Dan walaupun dia pandai berenang, asid tetap mencederakannya. Tapi, saya rasa itu masih belum cukup. Dia sedang menahan serangan, nyawanya masih banyak. Itu dia. Dan dia berjaya melepasi asid. Dia terus menuju ke perangkap anak panah yang sebenarnya memang banyak mencederakannya. Tapi dia berjaya melepasi perangkap itu. Dan lava tidak memberi kesan kepadanya kerana dia adalah perenang dari neraka. Perangkap-perangkap ini nampaknya juga dapat dilepasi dengan sempurna. Dia melakukannya dengan hebat. Dan sekarang adalah masa untuk pertempuran. Adakah dia akan berjaya mengalahkan Hypersonic? Teruskan. Ya Allah, dia mempunyai banyak nyawa. Tetapi Hypersonic memang mampu mengurangkannya. Ada juga serangan yang terkena Hypersonic tetapi tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Itulah dia. Hypersonic terus menyerang. Sonic Seeter bertahan.
Sonic Seeker. Dia tak mampu lawan dia. Oleh itu, Sonic Seeker.exe adalah yang paling banyak nyawa setakat ini. Biasalah, dengan badan seperti tangki, semua serangan boleh ditahan. Dan sekarang, hati-hati, kita beralih ke versi Supersonic.exe. Supersonic.exe. Jadi, itulah dia. Bersedia untuk apa saja dia lepaskan kuasanya. Dan dia teruskan. Baiklah, dia mengelak semuanya. Hebat. Dia lakukan dengan luar biasa. Dan mari lihat kaktus, dia lompat dengan sempurna dan jatuh ke atas sarang laba-laba. Di situ, dia lepaskan semua kuasa Supersonic.exe. Dan dia terus menuju ke asid, berenang melaluinya seperti tiada apa-apa. Ya Allah, dia memang sangat hebat. Dan dengan kuasanya, dia telah memusingkan anak panah supaya tidak terkena dia dan tidak menembak ke arahnya. Mamma mia, saat lava dah mula. Lava memang lebih memberi kesan kepadanya. Adakah dia akan berjaya mengatasinya? Ia benar-benar menyakitkan dia. Tapi dia berjaya. Dan sekarang, dia betul-betul berhabis-habisan. Dia lepaskan kuasanya. Dan dia melompat. Itu dia. Hati-hati. Dia jatuh di kawasan berbahaya. Melompat dengan hipersonik. Tapi yang ini memang bagi tumbukan yang sangat kuat. Siapa yang akan menang dalam pertarungan seimbang ini? Tidak. Supersonic.exe telah mati. Dan di situ dia benar-benar tertutup oleh lengan cheater.exe, dikalahkan oleh hypersonic yang akan sangat sukar untuk dimusnahkan. Tapi tak mengapa kawan-kawan, yang penting sekarang kita akan teruskan dengan watak biasa yang terakhir. Black Sun Sonic datang! Jadi, mari kita mulakan. Sudah bersedia makhluk? Gelap dan pelik? Dia aktifkan kegelapannya. Bangkit dalam hati mereka. Dan muncul. 3, 2, 1, lari! Bagus. Dia lakukan dengan cukup baik dan elakkan banyak masalah. Perhatian. Dia menuju ke kaktus dan berjaya melepasi dengan hebat. Hati-hati, asid akan datang. Dan dia simpan kegelapannya. Itulah dia. Asid itu mengenainya. Tetapi, kegelapannya memulihkan banyak kesihatannya. Jadi, itulah dia. Dia melepaskan kegelapannya dan membuat satu bola besar. Semuanya dialihkan. Mari kita lihat. Dia kumpulkan lebih banyak kegelapan dan berjaya menukarkannya kepada lava. Luar biasa. Dia terus ke perangkap terakhir yang menyebabkan sedikit kecederaan kepadanya, tetapi dia mengelaknya dengan baik. Dia melepaskan kegelapannya dan terus menuju ke hypersonic. Mari. Kuasa Black Sun Sonic atau cahaya hypersonic. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dan ia sedang berlaku sekarang. Mereka sedang berikan segalanya. Hati-hati, dia sedang mempersiapkan kegelapannya dan mengalahkannya. Luar biasa Black Sun Sonic yang berjaya menewaskan hypersonic. Lompat perangkap terakhir. Pas. Kita dah kalah teruk. Kawan-kawan, mengalahkan hypersonic boleh meninggalkan kesan yang serius. Dan Black Sun Sonic adalah yang paling banyak nyawa antara semua. Tapi dia terperangkap di salah satu perangkap terakhir. Dan kawan-kawan, watak rahsia pertama akan muncul. Sinsonic.exe terkutuk. Itu dia. Sedia untuk keluar dalam 3, 2, 1. Dia keluar. Dengan aura syaitannya, dengan segala kuasa di dunia, dia buat dengan hebat dan akan keluar. Dia keluar dengan hebat dari kaktus dan terus menuju ke asid. Ya Allah, dia lepaskan semua kuasanya dan lakukan dengan hebat. Anak panah sedikit memberi kesan padanya. Tapi dia mengelak, dia juga gunakan kuasanya untuk lava. Tapi dia tak peduli. Dia masuk terus dan tetap berjaya melaluinya. Mari kita lihat. Dia elak perangkap sebaik mungkin dan terus menuju ke hypersonic. Mari kita lihat. Pukulan hebat yang dilepaskan makhluk ini. Dan dengan satu kilat gelap, dia telah dikalahkan. Itulah dia. Dia melompat melepasi perangkap terakhir dan mengelaknya dengan sempurna. Hati-hati. Nampaknya agak sukar, tapi dia berjaya elak semuanya dan awas, tidak, dia jatuh ke dalam mesin penghancur. Dan dia tak dapat bertahan, dia juga terpaksa kembali ke lobi tepat pada ujian terakhir. Inilah dia, Sinsonic.exe terkutuk. Yang paling banyak nyawa dari awal, tapi dia tak sempat sampai ke portal kebahagiaan hanya sikit lagi. Dan kawan-kawan, inilah saat kebenaran. Watak rahsia terakhir yang sebenarnya tak wujud, dicipta oleh aku sendiri dan memiliki kuasa paling hebat yang pernah dilihat dalam 3, 2, 3, 2. 1 hypersadik.exe. Ya kawan-kawan, hargai raksasa ini. Berambut hitam, duri putih, mata putih yang melampaui kuasa dan bentuknya .exe. Jadi, di sinilah dia, bersedia untuk menunjukkan kuasanya kepada kita. Dalam kiraan 3, ya ampun, berapa banyak nyawa tambahan yang dia dapat? 2, 1, mari kita mulakan. Makhluk ini terlalu berkuasa. Langsung tiada apa yang memberi kesan kepadanya. Ia memang luar biasa. Perhatian, dia menuju ke asid.
tapi itu pun hampir tidak memberi kesan kepadanya. Mari kita lihat anak panah, langsung tak memberi kesan kepadanya. Lava pun sama. Dia buat satu serangan, satu lagi serangannya. Dan itu saja. Memang cukup mudah. Perangkap-perangkap terakhir ini pun langsung tak memberi kesan kepadanya. Hati-hati. Sebab dia sedang melepaskan kegelapannya untuk berdepan dengan hipersyadik, dia sudah bersedia. Dia melompat. Dan, ya Allah, apa benda tu? Ini dia. Dia pergi ke perangkap seterusnya dan hancurkan semuanya juga. Dan mesin pengisar itu pun dia buang. Sial betul. Kalau masih ada yang ragu, sekarang kau boleh nampak seluruh hidupnya kembali dan kita jelas ada seorang pemenang. Kerana akhirnya yang sampai ke portal kebahagiaan itu tidak lain dan tidak bukan ialah Hypersonic Hypershadik.exe. Dan begitulah kedudukan dengan bayi Sonic.exe di tempat terakhir, tapi dia jatuh atas kaktus, itu pun dah cukup baik. Sonic.exe dan Sonic.exe pula jatuh ke dalam asid. Lord X dan Sonic.exe asal yang telah sampai ke perangkap anak panah. Seisao the Sainso Sonic yang telah sampai ke lava. Shin Sonic, Shinsonic.exe yang telah terperangkap di perangkap terakhir. Sebelum Hypersonic yang telah mengalahkan Sita.exe Sonic dan Supersonic.exe. Kemudian, perangkap terakhir telah meletakkan Black Sun Sonic di tempat ketiga. Dan penghancur yang sudah tiada meletakkan Shin Sonic terkutuk di tempat kedua. Dengan Hypersonic Hypershadik.exe sebagai pemenang yang jelas. Jadi kawan-kawan, sampai di sini saja video kali ini. Saya harap anda semua suka. Kalau suka, anda tahu apa yang perlu dibuat. Tinggalkan like, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan tulis di ruangan komen watak lain yang anda ingin lihat bertarung dalam cabaran ini. Dengan itu, Tito Leon mengucapkan selamat tinggal. Jumpa lagi di video seterusnya dengan lebih banyak lagi. Selamat tinggal.